Saya beli EV. Tapi sebelum anda kata, fuyo, hanya EV ni saja yang saya mampu setakat ni. Dia datang dalam parts yang perlu pasang sendiri. Itu yang buatkan EV ni menarik. Memang ia mainan. Tapi konsepnya sama saja macam kereta elektrik di atas jalan raya itu. Sambil bina tamiah, kita boleh imagine yang ini adalah kilang pemasangan kereta. Ini adalah chassis EV. Ia rangka kepada kereta. Rangka kena kukuh sebab padanya lah kita letakkan bateri dan motor elektrik. Kemudian kita ada motor elektrik. Ini komponen yang paling penting. Tiada motor, tak geraklah kereta. Anda ada sumber tenaga iaitu bateri. Ia hantar tenaga itu ke motor elektrik yang tukarkan kepada tenaga mekanikal. Seterusnya, tenaga mekanikal disalurkan ke tayar melalui transmission. Sebiji macam EV, tapi pada skala yang lebih kecil. Kereta EV memang ringkas. Tak sekompleks enjin petrol yang ada macam-macam komponen kecil kat dalam. Tamiah ini tunjukkan sebahagian kecil EV je. Kalau yang sebenar, ia ada macam-macam lagi komponen canggih. Macam battery management system, cooling system, regenerative braking dan ECU yang kawal semua elektronik kereta. Asalnya nak imbau kenangan lama. Dulu harga RM30 je. Sekarang dah berganda. Dulu bina suka, sekarang siap boleh kaitkan dengan EV yang sebenar. Kalau minat nak beli, link ada kat bawah. Assalamualaikum.